Assalamualaikum dan salam sejahtera Prof. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan tugasan berkumpulan kami yang bertajuk Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah Kesihatan Mental dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Pembentangan ini disediakan khusus buat pensyarah kami yang dihormati Profesor Madya Dr. Ku Suhaila binti Ku Ali Elias Ku Johari. Sebelum kami memulakan pembentangan tugasan berkumpulan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya, Nur Nabila binti Rusmadi. Kedua, Mazian binti Hanafi. Ketiga, Siti Nazihah binti Abdul Rahim. Keempat, Muhammad Fikri Chia bin Madhan. Kelima, Muhammad Habibullah bin Abu Talib. Keenam, Muhammad Syakir Hakim bin Arifin. Dan yang terakhir, Muhammad Irsyaduddin bin Mat Yusof. Pembentangan ini mempunyai 6 bahagian iaitu pengenalan, isu permasalahan, kajian lepas, perbincangan, implikasi dan cadangan serta kesimpulan. Prof yang saya hormati, saya Nur Nabila binti Rusmadi, nombor matrik P147710 akan membentangkan bahagian pertama iaitu pengenalan. Kesihatan mental pelajar sekolah menengah kini semakin membimbangkan di peringkat global termasuk Malaysia. Pelajar menghadapi cabaran psikososial dan emosi yang kompleks. Antara faktor penyumbang kepada masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah menengah adalah pertama, tekanan akademik, kedua, kekurangan sokongan sosial, ketiga, pembentukan identiti diri, keempat, kekerasan dan buli dan yang kelima, pengaruh media sosial. Faktor penyumbang yang telah disebutkan sebentar tadi mempunyai implikasi terhadap kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Antaranya adalah kemurungan, kebimbangan anxiety, stres, penurunan motivasi dan prestasi akademik, masalah tingkah laku di sekolah, risiko tingkah laku membahayakan diri dan tekanan mencari identiti diri. Kaunseling merupakan kaedah pencegahan dan intervensi awal bagi membantu pelajar yang mengalami masalah kesihatan mental. Melalui kaunseling, pelajar dapat meluahkan perasaan secara sihat, memahami punca tekanan yang dihadapi dan membangunkan coping skill dan ketahanan diri resilient. Seterusnya, kaunselor hendaklah menjalankan peranan dengan menyediakan sokongan emosi dan persekitaran yang kondusif kepada pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental. Antara pendekatan kaunseling yang boleh dilaksanakan termasuklah pertama, kaunseling individu, kedua, kaunseling kelompok dan ketiga, terapi seperti CBT atau terapi kognitif tingkah laku. Sokongan kajian daripada Zulkifli dan Baik 2021 menunjukkan kaunseling mampu menurunkan tekanan dan kebimbangan yang mampu meningkatkan kesejahteraan emosi pelajar. Penglibatan guru dan pihak sekolah amat penting dalam hal ini. Bagi fokus kajian terkini pula menumpukan kepada aspek meneliti pendekatan kaunseling yang digunakan oleh kaunselor sekolah, menilai keberkesanan dari sudut pandang kaunselor dan pelajar serta menyumbang kepada peningkatan sistem sokongan psikososial di sekolah. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Prof. Saya Muhammad Habibullah bin Abu Talib, nombor matrik P148401 akan membentangkan bahagian seterusnya iaitu tentang isu dan permasalahan kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Terdapat 5 isu utama yang dikenal pasti. Isu pertama ialah tekanan akademik. Pelajar sering dibebani dengan harapan tinggi untuk mencapai kecemerlangan. Mereka terpaksa mengorbankan masa rehat, menyebabkan kebimbangan, stres, malah kemurungan. Jika gagal mencapai jangkaan, motivasi boleh merosot dan menjejaskan kesihatan mental. Isu kedua pula ialah kekurangan sokongan sosial. Pelajar yang tiada hubungan rapat dengan keluarga atau rakan sering rasa sunyi dan tidak difahami. Tanpa sistem sokongan emosi, tekanan yang berpanjangan boleh meningkatkan risiko masalah mental yang serius. Seterusnya, isu ketiga adalah pembentukan identiti diri. Remaja sedang dalam fasa mencari nilai dan jati diri. Kekeliruan identiti tanpa bimbingan boleh menyebabkan krisis keyakinan,
tekanan emosi dan akhirnya menjejaskan kesihatan mental mereka. Isu keempat pula ialah kekerasan dan buli. Buli secara fizikal, emosi atau verbal membuatkan mangsa rasa takut dan tidak selamat. Kesan berterusan boleh mengakibatkan trauma, kemurungan, penurunan prestasi akademik dan dalam kes yang ekstrim, percubaan bunuh diri. Akhir sekali, isu kelima ialah pengaruh media sosial. Ketagihan media sosial membawa kepada perbandingan sosial yang tidak sihat. Pelajar mula rasa rendah diri apabila membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Ini menyumbang kepada kegelisahan sosial dan buli cyber. Kesemua isu ini saling berkait dan memberi impak besar terhadap kesejahteraan mental pelajar. Oleh itu, pendekatan holistik sangat diperlukan dalam menangani masalah ini. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Profesor. Saya Muhammad Fikri Chia bin Marhan dengan nombor metrik P149368 akan membentangkan ringkasan kajian lepas yang berkaitan dengan isu pertama, iaitu tekanan akademik, dan isu kedua iaitu kekurangan sokongan sosial. Isu pertama adalah berkaitan dengan tekanan akademik. Menurut Nurul Atikah Abbas dan Kamarul Azmi Jasmi 2022, tekanan ialah tindak balas fizikal, emosi dan mental terhadap desakan akademik. Antara faktor penyumbang termasuk beban kerja sekolah yang berlebihan, jadual padat, tekanan peperiksaan serta tanggungjawab di rumah. Kajian Mariani Omar dan Muhammad Zafri Abdul Rashid 2023 menunjukkan bahawa tekanan ini boleh menyebabkan isu keletihan berpanjangan dan penurunan motivasi. Peranan kaunseling dalam isu ini amat penting melalui sesi kaunseling individu, pendekatan perkembangan dan aktiviti motivasi untuk membantu pelajar mengurus tekanan. Isu kedua pula berkaitan dengan sokongan sosial. Sokongan ini melibatkan bantuan emosi dan sosial daripada keluarga, rakan dan guru. Jika pelajar kekurangan sokongan, mereka lebih berisiko mengalami kemurungan dan kurang daya tahan emosi. Oleh itu, kaunselor berperanan membina kemahiran pengurusan tekanan serta menyediakan ruang untuk pelajar mengenal pasti sumber sokongan yang ada. Muhammad Hassan dan Muhammad Daud 2024. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan kajian lepas bagi isu ketiga, keempat dan kelima. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Prof. Saya Muhammad Syaduddin bin Mak Yusof, nombor matrik P150468 akan menyambung pembentangan kajian lepas bagi isu ketiga, keempat dan kelima. Isu ketiga memfokuskan kepada pembentukan identiti pelajar. Menurut Rasulullah bin Muhammad Usain tahun 2022, pelajar mengalami konflik dalaman untuk mencari siapa diri mereka. Ini dipengaruhi oleh perubahan fizikal, mental serta persekitaran sosial. Tambahan pula, pengaruh rakan sebaya turut memainkan peranan penting. Remaja terdorong untuk mengubah tingkah laku demi diterima oleh kumpulan tertentu. Tekanan untuk menyesuaikan diri ini boleh mengganggu pembentukan identiti mereka. Untuk mengatasi isu ini, pendekatan kaunseling sangat penting. Menurut Rosnaini Asnih Otini pada tahun 2024, ceramah motivasi dan pendidikan akhlak dapat membantu membina jati diri pelajar. Kaunselor juga berperanan membimbing pelajar menetap maklumat dan tindakan positif serta membantu mereka mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Jika tidak diatasi, krisis identiti ini boleh membawa kesan negatif seperti kurang keyakinan diri dan perasaan rendah diri. Bagi isu keempat, kajian daripada Ismail et al. 2024 mendapati bahawa program intervensi kaunseling seperti kumpulan sokongan rakan sebaya, bengkel kemahiran sosial dan latihan pengurusan tekanan sangat berkesan dalam mengurangkan simptom tekanan dan meningkatkan kesejahteraan mental pelajar. Menurut Carso Di Cromo et al. 2022, buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk fizikal, lisan, sosial dan cyber. Ia memberi kesan seperti rasa rendah diri, kemurungan dan menjejaskan pencapaian akademik serta hubungan sosial pelajar. Menurut Mustafa Kamal et al. 2021, pendekatan kaunseling individu dan berkelompok juga didapati berkesan. Individu fokus kepada pemulihan trauma manakala kelompok mendorong kerjasama dan semangat kekitaan.
Kaunseling membantu membina daya tahan, memahami tekanan dan menyediakan sokongan psikososial. Untuk isu kelima pula, menurut Aziz Ramli dan Muhammad Nordin 2023, pengaruh negatif media sosial pula melibatkan perbandingan sosial terhadap kehidupan yang dianggap sempurna, menyebabkan kemurungan, keresahan dan gangguan tidur. Pendekatan kaunseling yang digunakan termasuk terapi kognitif tingkah laku CBT dan bengkel kesihatan mental untuk meningkatkan kesedaran digital. Ini dapat membantu pelajar menyesuaikan diri secara sihat dengan cabaran teknologi masa kini. Saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Prof. Saya, Mazian binti Hanafi, bernombor matrik P152554 akan meneruskan pembentangan bagi bahagian perbincangan bagi setiap isu. Bagi isu pertama iaitu tekanan akademik. Faktor utama termasuk beban kerja yang berlebihan, jadual belajar yang padat dan tekanan peperiksaan. Pelajar juga mungkin mengalami keletihan, gangguan emosi dan penurunan motivasi. Di sinilah pentingnya peranan kaunselor melalui kaunseling individu, bimbingan perkembangan serta program motivasi dan bengkel persediaan peperiksaan. Isu kedua ialah kurang sokongan sosial. Ramai pelajar tidak mendapat sokongan daripada keluarga, rakan atau komuniti, menyebabkan mereka berisiko mengalami kemurungan dan kebimbangan. Kaunselor berperanan menjalankan kaunseling individu bagi membantu membina kemahiran sosial dan menjadi penghubung kepada sumber sokongan di sekolah. Isu ketiga ialah pembentukan identiti diri. Pelajar berhadapan dengan tekanan rakan sebaya, perubahan fizikal dan mental serta kekeliruan identiti. Kaunselor boleh membimbing pelajar mengenal jati diri, memberi ceramah sasiah dan motivasi serta membantu pelajar merancang matlamat hidup mereka. Saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk menyambung bahagian perbincangan bagi isu keempat dan kelima. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Prof. Saya Siti Naziha binti Abdul Rahim, nombor matrik P151646. Saya akan membentangkan hasil perbincangan seterusnya bagi isu keempat dan kelima. Isu keempat ialah kekerasan dan buli. Buli boleh berlaku secara fizikal, lisan, sosial atau cyber. Kesan buli sangat serius di mana pelajar boleh mengalami trauma emosi, kemurungan dan rasa terasing. Peranan kaunselor ialah melaksanakan kaunseling individu dan berkumpulan kepada pelajar yang mempunyai masalah, latihan pengurusan tekanan serta intervensi bersama guru dan ibu bapa bagi menangani kes buli. Bagi isu kelima pula ialah pengaruh media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh menyebabkan pelajar membuat perbandingan sosial tidak sihat, berasa tidak cukup baik serta mengalami kemurungan dan gangguan tidur. Kaunselor boleh membantu melalui pendekatan CBT iaitu kognitif tingkah laku, mendidik pelajar tentang realiti media sosial dan mengadakan bengkel literasi emosi. Kesimpulannya, pelajar hari ini bukan hanya berdepan dengan cabaran akademik tetapi juga cabaran emosi dan sosial. Peranan kaunselor adalah sangat penting untuk memberikan sokongan berterusan kepada pelajar, bukan sekadar menyelesaikan masalah tetapi juga membina daya tahan, keyakinan dan jati diri pelajar yang berada di sekolah. Saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Prof. Saya Muhammad Syakir Hakim Arifin akan membentangkan tentang implikasi dan carangan yang berkaitan dengan 5 isu utama masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah menengah iaitu tekanan akademik, kekurangan sokongan sosial, pembentukan identiti diri, kekerasan dan buli serta pengaruh media sosial. Kita mulakan dengan isu yang pertama iaitu tekanan akademik. Tekanan ini memberi kesan negatif kepada kesejahteraan mental, emosi dan fizikal pelajar. Ia boleh menyebabkan kemurungan, kebimbangan berlebihan serta kehilangan motivasi. Bagi menangani isu ini, dicadangkan agar peranan kaunselor diperkuat.
melalui kaunseling individu secara konsisten dan pengurusan masa serta motivasi pelajar. Konselor juga boleh menggunakan pendekatan kaunseling berkembangan dan psikososial serta melibatkan guru dan bapa. Seterusnya, isu kedua iaitu kekurangan sokongan sosial. Ia boleh melembahkan daya tahan emosi pelajar dan meningkatkan risiko tingkah laku mencederakan diri. Antara carangan ialah memperkukuh program mentor-menti, menambah sesi kaunseling berkumpulan dan mewujudkan ruang selamat untuk pelajar berkongsi perasaan. Konselor juga disarankan menggunakan pendekatan yang fokus pada penyelesaian masalah. Isu ketiga pula ialah pembentukan identiti diri. Dalam fasa remaja, pelajar sering berdepan konflik dalaman, keyakinan diri yang rendah serta risiko masalah mental yang lebih serius. Carangan untuk menangani isu ini termasuk bimbingan jati diri dan sasiah, ceramah motivasi dan strategi penempatan matlamat kecil yang realistik. Kerjasama ibu bapa dan komuniti juga amat penting dalam membentuk identiti pelajar. Seterusnya, isu keempat iaitu kekerasan dan buli. Implikasinya sangat serius, terutama trauma psikologi berpanjangan, kemurungan dan kecerundungan untuk mencederakan diri atau membunuh diri. Untuk menangani isu ini, dicarankan pelaksanaan kaunseling berterusan, intervensi untuk pelaku buli serta polisi anti-buli yang jelas di sekolah. Selain itu, guru dan staf perlu dilatih untuk mengenal pasti dan menangani kes buli dengan berkesan. Akhir sekali, isu kelima iaitu pengaruh media sosial. Ia mendorong perbandingan sosial yang tidak sihat, gangguan tidur dan pengasingan sosial. Carangan yang sesuai termasuk penggunaan terapi kognitif tingkah laku iaitu CBT, program kesedaran digital serta peningkatan literasi emosi dalam kalangan pelajar. Sebagai kesimpulan, kelima-lima isu ini memberi kesan besar terhadap kesejahteraan pelajar. Namun, dengan pendekatan menyeluruh dan sokongan berterusan daripada kaunselor, guru, ibu bapa dan komuniti, kita dapat membantu pelajar menghadapi cabaran ini dengan lebih berdaya tahan. Sekarang, saya ingin membuat kesimpulan mengenai peranan kaunseling dalam menangani kesihatan mental pelajar sekolah menengah. Kaunseling sangat penting kerana ia membantu pelajar meluahkan perasaan secara selamat dan tanpa dihakimi melalui kaunseling individu. Dalam kaunseling kelompok pula, pelajar sedar mereka tidak bersendirian dan dapat saling menyokong antara rakan sebaya. Program pencegahan kaunseling pula meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental serta membina kemahiran pengurusan emosi dan penyelesaian masalah. Ini penting dalam membina daya tahan pelajar. Selain itu, kolaborasi antara kaunselor, guru, ibu bapa dan komuniti amat diperlukan untuk menyediakan sokongan yang menyeluruh dan bersepadu. Akhir sekali, pendekatan holistik membantu pelajar mengatasi tekanan dan membina ketahanan mental yang kukuh untuk jangka masa panjang. Sekian perbincangan bagi kemudian kami. Sekian, terima kasih.